balas waktu tu juga. Apa pendapat awak? Macam mana? Amsyar rasa macam mana? Tak tahu? Okey, Muhammad awak buat macam peta minda untuk ni macam mana? Bulat awak tulis kat tengah-tengah, maksudnya dalam buku awak tu. Awak tulis tajuk dekat tengah-tengah ni. Cuba belajar untuk tulis nota yang kreatif. Bukan nota kreatif, maksudnya nota yang menarik. Jangan tulis macam 1, 2, 3. Ni baris kan tulis 1, 2. Awak tak bosan ke baca macam ni? Tak bosan? Bosan nak kalau baca macam tu. Cubalah menarik kan. Maksudnya awak kan suka melukis, kreatif. Awak gunalah awak punya kemahiran awak tu buat nota. Maksudnya contoh lepas ni awak rasa macam nak tambah, nak warna-warna kan, buat. Maklumat tak halang pun. Okey. Tak bawa je. Bawa. Ada satu tu kan, Maklimah ada buku scrap. Tak ingatlah dah ada ke tidak. Okey, buku scrap atau buku log kan. Contohlah buku scrap kan. Kita buat buku scrap. Kalau awak tengok, kalau awak buat buku scrap, menarik ke tidak untuk dibaca? Menarik kan? Ada kertas warna, ada gambar-gambar, ada info. Kenapa info tu kita buat menarik? Sebab info tu nanti kita nak baca. Kita nak baca ataupun mungkin kita boleh kongsikan kepada orang lain. Contohnya kalau awak tulis je panjang-panjang, mesti rasa bosan kan? Sebab awak kan suka gambar. So kita apa yang kita tulis tu kita letak gambar ke, kita lukis ke. Awak kan suka lukis, awak belajarlah lukis, tak apa. Tak cantik tak apa, cuba je. So bagi menarik. Okey, apa yang Mama nak kaitkan tadi kan? Ada yang ajak Hani rasa macam mana? Kenapa kita kena tolong orang? Contoh kalau awak jumpa orang yang kat tepi jalan ni tak tolong. Contoh, orang tu dia accident motor dia terbalik. Lepas awak tolong dia. Awak tak kenal dia pun. Awak tak kenal, awak tiba-tiba pergi dekat highway, kat jalan tu, awak nampak ada kereta, ada motor macam terbalik ke apa kan. Awak pun tengok, awak cakap, Mak, kenapa tu motor tu? Lepas tu jalan kita berhenti, kita tolong dia. Awak tak kenal pun dia. Lepas tu awak tolong dia. Agak-agaknya apa benda yang balasan, benefit awak tolong dia. Awak boleh je terus dia bawa kereta buat tak tahu, boleh je. Tapi kenapa kita berhenti untuk tolong? Agak-agak. Kenapa? Dapat kebaikan. Lagi Nisa, Amani, sebab apa? Okey. Cik Yin cakap tadi dapat kebaikan. Okey, sebenarnya ada kaitan dengan ayat Quran yang Mama cerita tadi tentang Nisa. Okey, kalau kita tolong orang, sesiapa yang mendapat siapa yang buat baik, siapa yang memberi pertolongan, maksudnya dia kait je sebab dengan ayat Quran yang Mama cakap tadi tu. Maklumat nak test je awak faham ke tidak. Siapa yang memberi pertolongan yang baik, dia akan dapat semula kebaikan. Dia akan dapat semula kebaikan. Itu konsep dia. Okay, Mak nak beritahu kat awak, ada perbezaan tau. Orang Islam yang buat baik dengan orang yang bukan Islam buat baik, apa beza ni? Agak-agak. Hani tu masih nak cakap tu, dia sini punya masa. Ke Mas Saiful nak cakap? Amsyah, Saiful ke? Asyanara? Cak, bagi pendapat awak, bagi pendapat. Sebab kita buat discussion ni macam dalam jumlah yang kecil kan. Jadinya awak boleh fokus nak tanya ke apa Mu'alimah. Bagi tahu je. Okey. Ada beza ke tidak? Ada beza tak kita orang Islam buat baik, tolong orang, dengan orang yang bukan Islam dia buat baik? Beza dia daripada segi apa? Agama. Okey, lain. Lain? Apa? Jaya? Gaya? Hidayah. Oh, hidayah. Oh, tak dengar. Hidayah
Betul tu. Okey, dayah betul juga. Maksudnya dia ada hidayah, kita dah diraih, dia tak diraih kan. Okey, yang membezakan dia adalah okey, pertama iman kan. Kita beriman, dia tak beriman, dia tak percaya Islam kan. Tapi dia buat baik. Okey, dia buat baik tu sebab apa? Sebab dia ikut agama. Betul, dia buat baik sebab ikut agama dia. Tapi kalau kita buat baik, kita percaya yang kalau kita buat baik nanti Allah akan bagi. Dia tak percaya kat Allah kan. So dia tak tahu, dia tak rasa yang dia buat baik tu Allah akan bagi balik. Itulah kita nak faham tentang ayat ni. Maksudnya siapa yang bagi pertolongan, dia akan dapat semula kebaikan tersebut. Okey. Lagi satu apa tadi? Sesiapa yang sesiapa awak tak salah ke? Siapa yang siapa yang memberi syafaat yang buruk? Syafaat tu maksudnya pertolongan. Syafaat yang buruk, maka dia akan dapat bahagian dosa daripadanya. Maka dia akan dapat bahagian dosa. Okey, itulah maksudnya apa yang kita buat baik, dia akan dibalas baik. Kita buat buruk akan dibalas dapat dosa lah kan. Itulah yang beza ni kan, dia adalah dosa dengan pahala. Okey. Okey, Mama boleh ada nilai kafah dia, Mama nak. Okey, apa nilai kafah? Okey, awak dah set salin ke yang dalil tu? Boleh. Okey, nilai kafah dia ada. Okey, adalah maksudnya perbuatan baik dan buruk akan dapat bahagian yang setimpal. Okey, Mama nak bagi tahu kan apa yang istimewanya yang untuk kurikulum TIKAS ni kan, adalah setiap tajuk tu awak akan ada dikaitkan dengan Al-Quran, dengan hadis, nilai kafah. Maksudnya kalau contoh macam badan beruniform lain kan, contohnya badan pengakap. Okey, diorang memang belajar juga tentang asas bantu mula, tentang cara ikat tali, cara berkawat. Tapi diorang hanya belajar semata-mata berkawat, ikat tali, belajar buat ikat tali. Dia tak ada dikaitkan dengan ayat Quran, hadis, tak ada. So kita sebagai orang Islam kan, apa yang kita buat, kita kena kaitkan dengan Al-Quran dengan apa? Mana suara awak? Si Muhammad apa? Kita kena kaitkan Al-Quran dengan hadis. Itulah yang ada nilai kafah tu. Okay. So Maklimah nak yang minggu lepas awak dah bagi sama mana dah? Asas teori tu. Okay, yang tujuan tu awak dah salin dah ke? Tujuan menyelamatkan nyawa tu dah. Okey, apakah langkah utama? Okey, langkah utama. Dah ada Mama terangkan tak? Okey, langkah utama. Dia ada 4. Okey, ini Maklimah bagi tahu, Mama nak awak tulis. Okey, semua orang dah habis ke salin semua? Ya. Okey, buat tulis. Okey, langkah. Apa langkah yang pertama agaknya? Ada 4 langkah.
Okay, Mama bagi tahu je lah. Okay, yang pertama kena awak nak tolong. Contohnya, okay, kawan awak kena sengat lebah. Kena sengat lebah. Lepas tu, tapi awak bagi rawatan. Awak sengat lebah, tapi awak bagi rawatan sakit, patah tangan. Ha, sesuai ke tak? Kalau awak kena sengat lebah, awak pergi balut tangan dia. Balut badan, satu badan balut. Itu rawatan. Betul awak cakap, Mak Halimah, saya dah tolong kawan saya. Saya dah balut badan dia sebab dia kena sengat lebah. Bagus tak saya? Jadi mamanya. Lepas tu, Mak lah, apa kaitan sengat lebah dengan balut kawan awak? Sesuai ke tidak rawatan tu? Tak. So, apa agak-agaknya langkah pertama kita kena buat? Basuh? Bukan. Kenapa? Sengat injek. Kena? Tarik sengat tu. Bukan. Kena tarik sangat. Okey, yang ni dia umum. Ambil tweezers. Bukan. Okey. Kenal pasti. Kenal pasti dulu masalah tu apa? Kenal pasti masalah kecemasan. Kenal pasti. Kena kenal pasti. Kenal pasti masalah. Awak tak boleh tolong kawan awak kalau awak tak kenal pasti dulu. Kenal pasti masalah kecemasan. Kena tahu dulu, oh dia ni sakit kena sengat lebah. Jadi rawatan yang awak kena bagi adalah yang berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan ni lah. Kena sengat lebah, contohnya kena cabut. Dan buat apa lagi? Kena cari, lepas cabut tu kita kena letak minyak. Kan? Kena kenal pasti. Okey, boleh. Yang kedua, bila awak kenal pasti, apa yang awak kena buat? Kena buat apa? Tweezer tarik. Okey, yelah ambil tweezer semua tu dia adalah berkaitan dengan apa? Lepas kita kenal pasti, kita kena Bertindak. pandai. Kena bertindak. Okey, bertindak membuat keputusan. Maksudnya awak fikir, nak buat apa ni? Oh, kena ambil tweezer. Atau awak dah bertindak lah. Maksudnya bertindak membuat keputusan. Okey, awak dah buat keputusan. Okey, lepas tu awak kena buat apa? Bagi tahu Mak Halimah. Ataupun call 999. Hello. Ada kecemasan lah kat sini, ada orang accident lah kat sini. Boleh tak tolong ambil? Contohnya kan? Bertindak membuat keputusan. Hubungi pasukan kecemasan. Okey, Mak Halimah baru tengok ada satu cerita ni. Cerita Korea. Tak, tapi dia cerita pasal macam medik-medik lah. Oh tu cerita tu. Yang on call. Tu tengok. Heroes on call. Bagus juga Mama tengok. So boleh Mama cerita kan. Okey, dia cerita tentang doktor tu dia sentiasa berada dalam situasi kecemasan. Kalau duduk dalam ward kecemasan tu, setiap masuk kejap ada call, kejap ada bas jatuh gaul, kejap ada accident, macam-macam. Memang dia panik. So kat situ bila Mak Mak tengok, Mak Mak boleh ada visual bayangkan macam mana sesuatu kecemasan tu dikendalikan. Okey, contohnya kan, ada satu pasukan bantuan, tapi tak tahu lah nama sebenarnya apa, tapi dia adalah pasukan kecemasan. Gama. Taklah, maksud pasukan kecemasan. Contohnya bila berlaku, okey, bila ada satu kemalangan yang berlaku kan. Okey, pertama polis lah. Polis akan datang. Okey, lepas tu pasukan kecemasan. Pasukan kecemasan yang akan datang, dia akan rawat dulu orang yang berada kat sana. Contohnya macam orang yang tragedi yang bas tu kan. So akan ada pasukan kecemasan yang datang untuk mengenal pasti dan merawat orang yang tercedera dekat tempat kejadian. Ni dia akan bagi ni lah bantu mula. Dia akan buat bantu mula. Okey, dia akan kenal pasti orang yang boleh diselamatkan, orang yang tak boleh diselamatkan. Sebab bayangkan bila berada dalam satu bas kan ada ramai orang kan.
So mungkin ada orang yang telah meninggal dunia, ada orang yang cedera. So orang yang meninggal dunia ni kita dah tak boleh selamatkan dah. Dah memang ajal dia. Tapi orang yang masih lagi boleh diselamatkan tu, dia kena diberikan bantuan segera supaya kita nak menyelamatkan nyawa dia kan. So inilah fungsi pasukan kecemasan. So pasukan kecemasan tu dia akan tolong dekat tempat kejadian tu. Lepas tu barulah dia bawa naik ambulan. Dekat ambulan akan bawa ke hospital. Ke hospital doktor pula yang akan merawat. Okay, boleh jelas tak? Jelas. Okay, seterusnya memberi rawatan kecemasan hingga bantuan sampai. Okay, beri rawatan kecemasan sebelum bantuan sampai. Okay. So bagilah bantuan, bagilah rawatan kecemasan yang tadi kan, asas bantu mula semua tu kan. Okay, ni yang kita ajarkan rawatan kecemasan, asas bantu mula. Okey, Mama nak tanya, okey, tulis dulu. Jadi